Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, Makcik Kampung Channel. Okey, saya dah habis kerja. Saya nak pergi beli barang untuk order esok. Jom kita pergi ke Matahari dekat rumah saya. Kita pergi beli barang sana kejap. Okey, let's go. Ayam, bawang putih, serai. Tengoklah apa yang patut beli lagi. Okey, kita jalan-jalan dulu mana kita nak beli. Tadi dah beli dah, ambil ayam tidak. Ni kita nak pergi ambil saya apa? Black pepper. Di sini kot. Di sini ada black pepper. Oh, tu dia black pepper. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua, apa khabar? Okay. Hari ni saya nak masak ayam masak black pepper. Okay, barang-barang semalam saya dah beli. Okay, untuk masak hari ni. So, tak adalah kelang kabut kan, kita nak masak pagi. Ada order, tapi ordernya tak adalah banyak mana pun, 4 orang je. Memang dia order setiap minggu lah. Isinya apa? Isi pula. Hari Sabtu dengan Ahad dia order. Tapi tak adalah banyak mana pun, 4 orang je. Tapi dia memang setiap minggu order saya. Okey, jom kita masak. Nah, let's go to my kitchen. Jom. Tengok dia makan ayam goreng. Sarapan ayam goreng. Okey, ni bahan-bahan saya nak masak kejap lagi dah. Okey, saya ada bawang merah, bawang holland, carrot, bawang putih, halia, serai. Ini sos tiram, black pepper, cili padi dengan cili kering. Yang ini saya nak blender, ni nak blender. Okey, ni nak blender sekali nantilah. Yang ini nak buat garnishing lah. Ni blender, okey. Black pepper pun saya nak blender sekali. Okey, kejap lagi saya nak blender sini. Okey, saya nak cuci ayam dulu lah. Kita nak masak kan, nak guna ayam. Okey. Okey, ni ayam. Ayam ni 2 ekor, saya pakai seekor je. Banyak pun order ni 4 orang. Ataupun anak-anak makan. Saya nak cuci ayam sekejap. Okey, ayam dah siap cuci. Nak letak garam kunyit, lepas tu saya nak goreng. Okey, masukkan garam. Okey, masukkan sebut kunyit. Okey, gaul-gaul. Lagi nak goreng. Okey, kita nak sediakan bahan-bahan untuk blender. Okey, bawang. Dalam dia tak elok. Kita kena buang. Kita cuci lagi. Putih. Halia. Rumah saya ni bising sikit. Saya duduk kat tepi highway lori lah, bas dah lalu. Kadang-kadang budak-budak bawa kereta, motor kan, dia prank-prank. Okey, ni nak buang kulit je lah.
Okey, kemudian cili dah. Kita nak buat tangkai. Cili saya tak buat banyak sangat lah. Sikit je. Nak letak lada hitam lagi kan. Lada hitam, cili kering kan. Nanti pedas. Tapi anak-anak saya makan pedas. Okey. Okey, akhir. Cili kering kita potong-potong. Kalau nak blender kan. Kalau kita tak potong kan, hancur lah cili kering. Blender saya ni bukannya tajam sangat pun. Letak cili kering rasa sedap sikit. Okey. Okey, dah siap basuh dah. Ni nak blender lah. Yang cili, bawang, tomato ni. Apa nama ni? Halia dengan serai saya nak blender. Okey. Okey, ni saya nak blender Stay tune. Okey, dah blender. Okey, saya nak prepare barang nak goreng ayam. Okey. Panaskan minyak. Panaskan minyak. Pada kuali masukkan minyak. Panaskan minyak. Okey, masukkan minyak sikit. Kita nak goreng ayam kan. Masuk lebih sikit. Ya, dia panas. Okey, kuali dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cara tunggu ayam masak, saya nak potong bawang ni lah untuk garnish. Belah-belah sini je. Bawang, carrot. Okey, kita potong panjang-panjang tu. Lantun. Okey, kita potong macam ni lah. Okey, tu ayam dah masak dah. Saya nak angkat dah. Okey, ayam dah masak. Jadi nak goreng sekali lagi lah. Okey, nak goreng second. Ni ayam yang goreng kali kedua. Okey, nah ni sayur. Jadi nak bungkus dengan sayur. Saya tumis-tumis ni je. Okey, saya dah masak. Kita panaskan periuk dulu. Okey, kita masukkan minyak. Masak kan, kena masuk minyak kan. Tumis. Saya masak simple je. Tumis bawang ni. Satu bawang yang saya potong tadi tu. Dengan masukkan bahan yang saya blender tadi. Simple je. Masak simple, senang. Kalau saya nak tiru-tiru saya masak, bolehlah tengok video saya. Okey, dah panas dah pun berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya masukkan bahan yang saya blender tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tangan. Sakit dia. Kena. Periuk panas ni. Okey, kita tunggu sampai dia masak dulu. Okey. Okey, ni dah mengelegak dah. Dah pecah minyak. Saya masukkan sos tiram. Bismillah. Kemudian saya nak masukkan carrot yang potong tadi. Buat garnish kan. Nampak cantik sikit. Ada orange-orange dia kan. Warna-warni. Okey, saya nak masukkan sedikit kicap pekat sedikit je. Bismillah. Okey, sikit nampak dia gelap-gelap sikit. Warna dia apa? Cantik .
Kan black pepper kan gelap-gelap sikit, bukan kuning macam ni. Okay. Jadi dia siap masak ni, dia tukarlah warna dia tu. Warna black pepper dia tu. Okay, color dia dah tukar sikit kan. Dah masak dah. Saya nak masukkan ayam yang saya goreng tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kita dah masukkan ayam. Kita kena kacau lah ya. Kita kacau dulu. Bagi dia sebati dengan dia punya kuah dia tu. Sebati dengan kuah dia kan. Apa nampak sedap. Kamu tengok dia simple je. Tapi kamu kena rasa lah. Kamu ikut step saya buat. Rasa sedap weh. Anak-anak saya suka ni. Okay. Sekejap lagi kita nak letak garam, gula dan sebut perasa. Okay, saya nak letak garam sikit je, setengah sudu ni. Serbuk perisa ayam. Kemudian gula. Okay, kita dah masuk semua bahan-bahan perasa dia. Kita kacau lah. Siap dah masakan saya ni. Rupa dia simple tapi sedap ya. Sedap benar ni. Okey. Dah siap, lagi nak packing. Stay tune. Okey, saya nak bungkus lauk Nak order per orang, saya bungkus lah. Inilah saya buka hari-hari. Hari-hari bro. Seminggu 2 kali. Okey. Macam inilah packing. Okey, ayam. Tengok seorang saya. Tengok mengamuk kat depan tadi. Okey. Saya letak lauk. Saya punya apa? Packing macam ni. Lauk dengan sayur. Okey, lauk. Okey, macam inilah packing saya. Sekejap lagi saya nak pergi hantar, okey. Hai, saya dah habis masak dah. Nah, ni dia. Dah habis masak. Dah habis packing. Dah tengok saya packing tadi kan? Dah tengok saya masak. Dah tengok saya beli barang. Barang tu semalam beli, bukan hari ni. Kalau hari ni memang tak sempat lah. Saya nak pergi hantar kat customer saya. Setiap minggu dia order. Seminggu 2 kali order. Kalau hari tak boleh sebab saya kerja kan. Okay. Stay tune. Kejap lagi tengok saya makan. Okay, bye. Tunggu kejap lagi, okay. Nak pergi hantar lauk dan kedai. Okay, dah sampai. Okay, hai. Tadi kan saya dah hantar nasi. Saya beli barang, hantar nasi semua, masak. Okay. Ni dia dapat duit. Hantar nasi tadi RM28. Jadilah untuk belanja anak sekolah. Okey. Ni belen-belen lauk. Jadi kan belen-belen lauk saya masak tadi. Saya nak makan. Jom tengok saya makan. Nak tengok belen lauk macam mana tak? Stay tune ya. Tu dia. Ni belen lauk yang saya masak tadi. Yang hantar ni dia belen dah. Untuk anak-anak nak makan, saya, suami. Ayam masak black pepper dengan sayur je. Okey. Saya nak makan. Okey. Ni dia lauk dan nasi, sayur. Saya nak makan. Saya
Mukbang. Orang kata mukbang, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ikut makan semua. Adik nak makan tak? Kakak tak nak Okay, saya nak cuba masakkan saya tadi lah. Ayam masak black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mau makan dulu sedap, Mau makan dulu sedap. Sedap. Sini masak. Sini komen sedap. Tapi memang sedap pun. Sedap. Memang sedap. Mama saya yang masakkan. Mama saya. Nak. Nak. Kakak tak nak. Tak nak? Kakak tak nak. Kakak tak nak. Jangan nak makan. Jangan nak makan. Nak. Nak ayam tak? Tak nak. Nak. Dia sayur. Nak ni. Pergi lah. Nak ni. Nak ni. Nak ni. Nak hidung. Oh, nak mengandung. Adik dulu. Tengok sampai dah. Apa tu? Apa mama? Tak rasa. Tak. Nak ambil keropok tak? Keropok ni. Dah lagi. Oh, makan kalau tak ada keropok tak puas. Tak puas. Ah. Kalau tak puas, Keropok. pakai Oh, sedap ni keropok. keropok ni. Sedap. Sayur. Keropok memang sedap. Kalau campur dengan nasi. Okey. Okey. Wan. Panas. Jangan tak nak makan. Mak dia makan. Oh, Allah Akbar. Ada saya sikit adik sempit lah. Mama sempit lah pakai punya. Sempit. Kamu tak makan adik? Rugilah. Jatuh. Adik jatuh nanti. Tak apa. Ni. Kakak ambil dari pita ais. Ni apa tu? Es krim tu yang mama beli tu. Habis dah. Dah. Makan apa? Tunjuklah makan apa. Ada sana lah. Ada sana lah. Kakak sampai. Ni makan apa nama? Marshmallow. Yang crunchy. Kek es krim. Okay. Mama. Sama kan? Mau makan? Mau doang. Nak. Mau doang. Sedap je dah. Tak nak. Ayam. Ayam. Nasi dah. Ayam dia dah habis, bangun minta ayam. Ni budak kecil ni lah. Itulah. Tadi mama tak nak. Sikit je lah. Sedap tak? Ni. Oh, oh. Alah, dek. Janganlah tak sana, oi. Rasa mana? Hai. Budak. Mana ada budak? Crash. I always shows. Hell. Baca tak betul.
Boleh cuba ni. Nampak? Dah habis dah. Apa? Ni. Sekejap, baru tangan sekejap. Okey, saya dah makan tadi dah kenyang. Sedap no rasanya. Nasi aku masak tadi. Weh. Okey, sekian saja video saya kali ini. Okay, cepat. Jangan lupa like, share dan subscribe Makcik Kampung Channel. Bye. Nanti korang komen lah apa yang saya nak masak. Okey? Bye. Assalamualaikum. Bye.